Korang pemandu perempuan, lelaki pun kena dengar juga tau. Ini extra tip yang saya nak share dengan korang. Ada satu gadget yang boleh selamatkan korang kalau kereta korang tak boleh start. Dulu kita pakai kabel. Tapi ni cara lama. Sekarang orang dah tak pakai kabel. Orang pakai power bank jump start. Sekarang yang saya pegang ni saiz dia besar. Korang boleh je cari dalam market saiz yang kecil sikit. Senang nak bawa, senang nak guna dan senang nak simpan. Kalau waktu kecemasan macam ni, senang. Korang dah boleh selesaikan masalah korang dengan sendiri. Korang tak perlu nak tunggu orang datang ataupun nak susahkan kawan-kawan korang. Okey, jom saya tunjuk cara nak guna. Mula-mula sekali, korang kena buka bonet. Bila korang dah buka bonet, korang kenal pasti lokasi bateri. Okey, nampak tu? Okey, bateri dekat situ. Lepas tu, dekat power bank ni, korang tengok dia ada yang merah dengan yang hitam. Kabel yang merah ni positif tau. Korang kepit dekat terminal positif. Senang je kan macam mana nak guna. Lepas tu bila korang kepit, dia akan terus menyala macam ni. Okey. Kereta pun dah boleh start macam biasa. Mudah kan kalau ada power bank ni? Tapi kalau korang tak ada power bank ni, jangan risau. Call je Bateriku, kita boleh bantu. Dan kalau info ni membantu, jangan lupa save video ni dan share dekat family members korang. Bye.